Ada dua berita yang menarik yang berlaku hari ini tuan-puan. Yang pertama, of course lah, berita berkaitan dengan perkahwinan Era Fazira yang menggunakan 24 dinar emas. Dan berita yang menarik kedua adalah harga emas naik RM8 untuk hari ini dan merupakan harga tertinggi bagi bulan Disember 2025. Tuan-puan, pada awal minggu Isnin yang lalu, saya telah membuat satu perkongsian dan juga satu posting, satu analisa berkaitan dengan pergerakan harga emas. Dalam yang analisa tersebut saya dah menyatakan bahawa range di antara harga emas di antara RM603 hingga RM605 itu adalah masa yang terbaik untuk kita melakukan entry ataupun menambah gram-gram emas kita, sebab apabila harga itu dah reach RM612, harga emas boleh melonjak sehingga RM620 untuk 1 gram. Dan hari ini harga emas dah pun mencecah RM617 untuk 1 gram dan ianya sedang berlaku, tuan-tuan. Yang seperti yang pernah saya nyatakan sebelum ini juga bahawa harga terakhir pada bulan terakhir di tahun semasa adalah gambaran harga permulaan untuk tahun hadapan. Harga kini sudah melebihi RM600 per gram. Jadi tuan-puan, untuk tahun 2026 harga mungkin akan bermula dengan harga RM600 per gram. Tuan-puan tidak perlu lagi menunggu dan berharap harga emas jatuh di bawah RM600 kerana kemungkinan besar harga bawah RM600 itu tidak akan nampak lagi dan ianya bakal menjadi sejarah seperti harga-harga yang sebelumnya. Jadi kita perlu fokus sahaja apa juga harga yang kita hadapi sekarang dan ingat konsisten menabung. Jangan lihat kepada harga, simpan mengikut bajet masing-masing, sebab simpanan emas di Public Gold hanyalah serendah RM100 dan ianya tidak ada komitmen. Tuan-puan, sekiranya tuan-puan buat EPP itu adalah yang terbaik untuk kita mengunci harga emas semasa kini bagi tempoh 10 bulan yang akan datang, kerana selepas itu kita tidak akan dapat lagi harga yang terbaik hari ini. So untuk berita yang kedua, kita lanjutkan dalam VTT yang seterusnya. Yang nak mula simpan emas boleh klik link kat bio. Saya akan membimbing tuan-tuan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Yang dah memulakan simpan emas konsisten, yang dah buka akaun tapi belum menabung, mulakan sekarang. Jadikan tahun Disember 2025 sebagai permulaan untuk kita membina simpanan kita di dalam emas. Assalamualaikum dan bertemu lagi.